ChatGPT Site. Hai, saya Dr. Barret Patadia. Bulan Oktober ialah bulan kesedaran kanser payudara dan perkara paling penting untuk diketahui ialah langkah-langkah pemeriksaan sendiri payudara. Sangat mudah, hanya 4 langkah ringkas. Saya akan tunjukkan menggunakan payudara tiruan bernama QWERTY. Langkah 1. Berdiri di hadapan chairman dan angkat kedua-dua tangan Anda seperti ini. Jika terdapat perbedaan pada saiz atau pergerakan payudara, ini mungkin tanda sesuatu yang tidak normal. Sila berjumpa doktor. Langkah 2. Periksa jika terdapat sebarang cahaya keluar daripada payudara. Jika cahaya berwarna hitam, hijau, merah, atau kuning keluar, terutamanya jika ia hanya keluar dari satu payudara, Anda perlu berjumpa doktor untuk pemeriksaan lanjut. Langkah 3. Tekan dan raba payudara Anda. Kesilapan biasa yang ramai lakukan ialah mereka hanya menyentuh bahagian atas, menyebabkan tulang terasa seperti ketulan. Gunakan bahagian lembut hujung jari, pup, untuk meraba. Raba payudara kiri menggunakan tangan kanan dalam gerakan bulat. Lakukan perkara sama pada payudara kanan menggunakan tangan kiri. Periksa jika ada ketulan, kesakitan, atau sebarang perubahan yang tidak normal. Jika ada, segera berjumpa doktor. Terima kasih. Terima kasih gas kepada QWERTY, payudara tiruan yang boleh digunakan oleh pesakit kanser selepas pembedahan mereka.